Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, untuk pagi ni cikgu nak terangkan berkaitan dengan tajuk alaf, abad, dekad dan juga tahun. Okey, berkaitan antara empat perkara ni. Okey, ini melibatkan tajuk masa. Okey, tajuk masa. Jadi sebelum kita jawab latihan muka surat 146, ada 3 soalan. Ini tambahan soalan untuk uji minda. Okey, cikgu terangkan dulu perkaitan dia antara tahun, dekad, abad dan juga alaf. Okey. Satu alaf ni bersamaan dengan 1000 tahun. 1000 tahun. Satu abad bersamaan dengan 100 tahun. Sebagai contoh, umur nenek kita adalah 100 tahun. Jadi kita boleh sebut umur nenek kita adalah 1 abad. Kita boleh tukar sebutan dia. Okey. Yang lain, 1 dekad. 1 dekad bersamaan dengan 10 tahun. Sebagai contoh, adik-adik tahun 4 umur 10 tahun kan. Jadi boleh sebut umur saya adalah 1 dekad. 10 tahun ni adalah 1 dekad. Okey. Dan kalau ini adalah yang asas dia, 3 ni yang asas berkaitan dia. Okey, jadi kita boleh jawablah soalan yang ditanya pada muka surat 146. Soalan yang pertama, 1 dekad adalah 10 tahun. Okey, 1 abad adalah 100 tahun. Dan 1 alaf adalah 1000 tahun. Okey, bagaimana pula kalau soalan tu dia tukar? Okey, dia tak tanya 3 perkaitan ni, tapi dia selang-selikan. Maksudnya dia tanya 1 alaf ataupun dia tanya 1 abad, tapi dia tak nak dalam tahun, dia nak dalam dekad. Okey, kita kena tahu kaitkan lah. Okey, 1 abad berapa dekad dia tanya. Kalau 1 abad dia tanya berapa dekad, dia macam ni. Okey, kalau kita tengok kat sini, okey, 1 dekad 10 tahun kan, 1 abad 100 tahun. Kalau yang ni kita nak jadikan dia 100, kita darab 10 ataupun tambah 1 kosong. Kita tambah 1 kosong kan. Daripada 10 kita tambah 1 kosong ataupun darab 10, dia jadi 100 kan. Okey, kalau 100 tahun sama dengan 1 abad, betul tak? Kalau sini kita tambah 10, tambah sifar ataupun kita darab 10, dekat sini pun kita darab 10 juga. Maksudnya kat sini kita darab 10, yang ni pun darab 10 juga. Jadi kat sini 10 jadi 10 dekad. Okey, maknanya kat sini apabila sini darab 10 jadi 10 dekad. Apabila sini darab 10 jadi 100 tahun. Kan? Maknanya 10 dekad adalah sama dengan 100 tahun. Okay, boleh faham yang tu? Kalau 1 dekad 10 tahun. Kalau 10 dekad ni darab 10, yang ni akan jadi 100 tahun. 100 tahun bersamaan dengan yang ni 100, sama 100. Kalau kat sini 100 tahun adalah 1 abad kan. Jadi kita tukar, yang ni 100 tahun 10 dekad. Yang 10 dekad ni kita letaklah kat sini, dia akan jadi 10 dekad adalah bersamaan dengan 1 abad. 1 abad ni 10 dekad lah. Kalau rasa pening nak tukar-tukar ni, terus hafal. Maknanya daripada ada 3 perkaitan ni, tambah lagi 1 perkaitan lain yang adik-adik boleh buat. Okay, 1 abad adalah bersamaan 10 dekad. Yang ni cuba hafal. Maknanya kita tambah daripada asalnya ada 3, kita tambah sendiri yang ni 1 lagi. 1 abad 10 dekad. Okey, begitu juga dengan yang ni. Dia tanya kalau 10 abad berapa alaf? Okey.
Kalau 1 abad 100 tahun. Okey. Kalau dikaitkan dengan alaf, dia kena jadi 1000 tahun. Yang tahun ni kena jadi 1000. Jadi nak jadi 1000 kena tambah satu sifar sini kan. Maknanya kena darab 10. Bila darab 10 dia akan jadi 1000 lah. Bila sini darab 10, kat sini pun akan darab 10 juga. Dia akan jadi 10 abad. Kat sini akan jadi 10 abad bersamaan dengan 1000 tahun. Okey, apabila 1000 ni dah sama, okey, 1000 tahun adalah bersamaan dengan 10 abad. Kalau kita baca daripada belakang, maka yang ni kita boleh gantikan dekat sini. Maknanya 10 abad bersamaan dengan 1000 tahun. Okey, 10 abad ni adalah 1000 tahun. 1000 tahun adalah sama dengan 1 alaf. Maka kat sini 1 alaf. Okey, 10 lagi sekali ya. Apabila kita darab 10, dia akan jadi 10 abad. Kat sini kalau darab 10 jadi 1000 tahun. Okey, 1000 tahun adalah sama dengan 1 alaf. Okey, jadi 1 alaf ni, okey, 1 alaf ni sama dengan 1000 tahun kan? Sama dengan 1000 tahun. Jadi 1000 tahun kalau kita untuk yang ni dia akan jadi 10 abad. Maka 10 abad adalah sama juga dengan 1 alaf. Yang ni satu lagi adik-adik boleh tambah dekat nota. 1 alaf bersamaan juga dengan 10 abad. Ni satu lagi. Okey. Kalau nak alaf kepada dekad pun boleh jugalah. Okey. Kalau nak tambah satu lagi, 1 alaf bersamaan dengan 100 dekad. Okey. Sebenarnya semuanya inilah yang ada, yang berkaitan yang adik-adik perlu tahu. Yang ni sebenarnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, tapi yang basic dia 3 ni lah. Yang basic dia 3 yang ni. Yang ni daripada 3 ni kita ubah-ubah jadi ada 3 lagi tambahan. Okey, sebenarnya benda yang daripada atas lah. Daripada yang atas kita kaitkan, dia akan jadi, dia akan keluar yang ni. Okey, jadi itu sajalah dulu untuk latihan muka surat 146. Nampak senang, nampak mudah, tapi apabila keluar yang ni, sebab dia ada tengok ke atas tu, atas uji diri tu dia ada, dia suruh kita lengkapkan. Maknanya dia nak uji kita daripada nota yang dia bagi ke atas tu, kat gambar ke atas tu, dia nak uji kita apa perkaitan yang kita boleh keluarkan daripada 3 yang dia bagi ni, apa yang kita boleh kaitkan untuk menghasilkan yang ni. Dia suruh kita lengkapkan. Okey, dekat latihan yang ni je yang mudah. Okey. Jadi itu sajalah untuk kali ini. Kita jumpa lagi dalam video seterusnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.